Okay, what's up guys? Saya nak bawa korang tengok jersey Selangor tapi bukan yang baru. Okay, let's go. Okay guys, inilah jersey yang saya cakap tu, 60 lebih helai match one untuk dijual. Ni semua Selangor punya jersey. Kita mulakan dengan duo terbaik, Azman Adnan dan Rusti Suparman. Kemudian ada jersey legenda Zainal Abidin Hassan siap sign dan Talib Sulaiman. Yang ni pula adalah jersey Rizal Hassan dan ini adalah jersey Azman Adnan. Jersey Azman Piala Malaysia 1996 pun ada. Jersey final Piala Malaysia 97, ini nombor 3 dan ini adalah jersey goalkeeper yang sangat famous waktu tu. Ini nombor 21. Ini pula jersey Mehmet Djokovic. Ni siap sign lagi. Terlampau banyak jersey yang saya tak tahu sebab ianya wujud sebelum kelahiran saya. Dah ada banyak buat homework sikit lah. Sepak Selangor memang kaya dengan sejarah. Inilah champion 33 kali Piala Malaysia. Antara jersey yang saya suka kat sini adalah jersey Piala Emas Raja-Raja ni tahun 1997 milik Lim Chan Yu. Macam mana saya tahu? Sebab saya ada sign dan nama kat sini. Mana nak dapat jersey Piala Emas Raja-Raja sekarang ni kan? Jersey kedua yang saya suka adalah jersey home dan away jersey ni. Dia walaupun ada stripe 3 Adidas tapi tak ada lambang Adidas kat sini. Dan dia punya finishing sangat cantik. Kualiti kain dan jersey macam baru lagi guys. Ini pula adalah jersey Robbie Dan lah, pemenang Piala FA 1991. Dah macam rentas masa dah kat sini. Selain jersey Selangor, ada juga jersey Malaysia yang agak retro, yang rare juga, yang saya tak pernah tengok. Ni macam jersey ni, jersey Indra Putra. Dan ini adalah jersey milik Marzuki Yusof, nombor 8 lagi. Ini yang paling rare saya pernah nampak, jersey Malaysia Merah Azman Adnan. Okey, cukup jersey yang taruh museum. Ada juga jersey yang baru macam Jasharul Kalam, Noah Lane, ada Faris Montana, Hazwan Bakri, Azidan dan banyak lagi. Dan sebenarnya jersey-jersey ni adalah 60 helai ni adalah untuk dijual. Owner nak jual dengan harga RM60,000 sahaja. Kalau ikutkan value 60 helai jersey ni ialah lebih nilai dia dari 60k. So anyone yang berminat nak beli jersey ni boleh komen nak ataupun DM akaun saya Gold Digger, okay? Inilah jersey yang saya sangat suka, jersey Malaysia Fazal Halim dia skor lawan Korea. Dan last kali jersey yang saya value lebih dari 60k adalah jersey ini, Persatuan Bola Sepak Melayu Selangor Match 1 nombor 7 dan condition dia memang sangat baik lagi. Okay guys.